Tuan, kalau lepas kuat sikit boleh tuan? Depan sikit. Tuan pandang kamera tuan. Pandang kamera tuan. Jangan malu. Segan. Okey. Tapak ni sebenarnya memang ada sejarah sendiri. Dan sejarah sendiri pun pada saya sendiri pun ada. Pengalaman saya sendiri, sejarah saya sendiri. Dan kebetulan masa tu permulaan saya kenal bos orang kat sini. Mungkin terpanggil agaknya dengan benda tu. Apa tak salah masa tu dengan siapa yang saya Lee? Lee dengan Ayim. Saya tu ada Lee, Tiger Labu, Bos Wan. Dekat pada sekali. Sini banyak penjaga dia. Setiap kawasan sini ada penjaga. Depan sikit sana ada penjaga. Depan sana sikit ada penjaga. The whole tempat besar ni ada satu dia number one dia. Pun dah saya jumpa pengalaman saya sendiri. Waktu tu saya belajar dekat sini. Buat perkemahan dalam ni. Perkemahan kami melibatkan dekat 200 orang. Rabu, Khamis, Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat. Kami sampai sini hari Rabu. Macam biasa hari Rabu kami buat ice breaking, pecah kumpulan. Dan malam kita buat aktiviti jalan malam. Okey, jalan malam tutup mata. Saya dekat sini memang standby bahagian macam ni lah. Standby seandainya jadi apa-apa, kemudian yang teruk-teruk lah. Jadi Rabu malam kita jalan tutup mata. Saya standby kat checkpoint, jaga keselamatan dan lain-lain. Ada satu perempuan ni dah kena. Masa saya sampai kat satu checkpoint tu, saya dah nampak dah. Dah nampak dan dah rasa. Ada satu kawasan kat situ, ada pondok. Jadi saya dah nampak kat situ. Baju putih dengan long hair. Baju putih dengan long hair. Faham lah kan? Baju putih dengan long hair, jadi saya dah nampak, dah rasa. Jadi saya diam. Lepas tu saya dah nampak salah seorang kita punya peserta ni dah lain macam waktu kita jalan. Jadi saya pun dah standby. Balik kepada base, balik pada tapak mula tu, kemahan tu. Dia panggil saya Atuk. Atuk, si Pulan ni dah kena. Dia panggil Atuk tu memang gelaran Atuk ke? Saya dekat Kulis orang panggil saya Atuk. Oh, faham. Okey. Jadi dia panggil saya. Dekat kemah tu dia duduk melutut. Dia dah melutut. Dah menangis macam ni. Orang tua? Macam budak? Dia duduk macam ni. Macam dia orang tua. Oh, orang tua. Dah menangis. Dia macam ni nangis. Dia cakap, jangan pegang aku. Jangan kecil aku. Dia jadikan cerita, dia terus menjerit sepanjang kat tapak perkemahan tu. Jadi saya pun datang, pegangkan kaki dia. Dia tak bagi saya cuik dia. Dia tak bagi saya sentuh. Panas. Jangan pegang aku. Saya pun terus sana, tak nak ambil risiko. Masuklah yang baju putih long hair tu. Baju putih long hair tu, dia menjerit. Lepas tu dia marah. Dia marah, kenapa kacau tempat aku? Kenapa panggil ramai-ramai? Aku tak suka bising-bising, dia cakap. Jadi saya teruskan. Dijadikan malam tu hari Rabu, ada 3 jenis makhluk yang dah memasuki tubuh badan dia. 2 yang tu baju putih long hair, dan 1 ni. Yes, gula-gula. Satu gula-gula ni masuk, dia tunduk je. Dia tunduk, dia diam. Dia masuk, dia tunjuk kehadiran dia je. Lepas pada tu dia terus keluar. Tapi yang 2 ni, yang last tu yang paling degil. Dia tak nak tinggalkan badan ni dan dia tetap marah. Dia marahkan kita mempunyai aktiviti ni melalui kita punya sambungan ni lah. Selesai pada hari pertama, masuk pada hari kedua, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Biasanya Khamis malam Jumaat memang aktiviti kerohanian, bacaan Yasin dan segala program-program motivasi lah. Saya menjadi, orang cakap, jadi imam, ketua kat depan bagi program bacaan Yasin malam tu. Sini ada satu surau. Surau tu kedudukan dia bukan kat bawah, atas. Macam rumah kampung atas. Jadi kita kena naik. Kapasiti kat situ paling tinggi yang saya boleh tengok 20 orang. Kami ni ramai. Jemaah lelaki, jemaah perempuan. Kalau ada jumlah peserta dekat 200 orang. Jadi kita ambil satu keputusan buat bacaan Yasin kat situ. Lepas tu macam biasalah. Lepas persiapan maghrib tu, semai maghrib, buat bacaan Yasin. Waktu ayat pertengahan, saya dah nampak dia dah macam ni dah. Dia macam ni, lepas tu tengok saya. Lepas tu tunduk lagi. Habis ayat yang terakhir,
dia terus mata dia terus macam ni lah. Dia marahkan saya. Betul habis ayat bacaan Yasin tu, saya terus tiup dia. Dia terus tombang ke sebelah kanan. Kanan dia pun pengsan, kiri dia pun pengsan. Perempuan tu lah. Jadi memang kita dah tahulah, memang ada something kat tu. Tapi dia punya main adalah yang tengah tu tadi. Sebab dia betul-betul direct duduk dengan saya yang semalam tu kena. Yang kanan dia tu saya tepuk, alhamdulillah. Yang kiri saya tepuk, alhamdulillah, sebab mungkin terlampau takut kan. Jadi yang tengah tu dia punya main dia lah. Dia menjit sekuat hati tidak, mengilai sekuat hati tidak. Dekat sini ada satu macam chalet. Chalet bentuk piramid. Tiga. Bentuk piramid kat dalam ni. Jadi facilitator kena duduk dekat dalam tu. Kami punya kedudukan berbeza lah dengan peserta. Masuk ke dalam chalet, kita buat rawatan dalam tu. Dengan ada dua lagi kita punya lecturer lah, yang membantu, sama-sama pun boleh buat rawatan. Ada bunyi. Masa tuan cerita tadi ada bunyi. Ada bunyi Kan dapat rasa tu. tak macam dikunci, macam dikawal, macam dimarah. Apa tu, masa yang dekat rumah segitiga tu, lebih daripada 3 ekor telah menguasai tubuh badan ni. Lebih daripada 3 ekor dah menguasai badan ni. Jadinya salah seekornya yang semalam. Salah seekornya yang semalam dah macam dah take over badan tu. Kenapa? Jangan bikin takut tuan. Please lah. Salah satu yang seekor semalam tu dah masuk. Slow sikit. Dia marah kami. Dia cakap kenapa lampu kau slow sikit boy. Kenapa baca Yasin Tutup kat satu boy. tapak perkemahan. Dia marah kami kenapa baca Yasin di tapak perkemahan ni. Saya cakap dengan dia, ni tempat kami. Kami tak nampak diorang kan. Kami tak nampak diorang. Jadi kita buat tapak kat sini, nak baca Yasin dekat surau atas tak muat. Betul? Tak muat, jadi kita buat kat tapak ni. Dia marah. Tak pernah ada orang buat bacaan Yasin kat sini, dia marah. Dekat jumlah yang memasuki dekat 5 ekor. 2 yang semalam tu ada. Yang ni pun ada. Jadinya selesai pada malam tu, besok hari Jumaat. Ini sebut sikit lah, saya beringkas je. Besok hari Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat, kita dah kembali semula ke kita punya college. Okay, dah kembali semula kita punya college sebelum sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat lebih kurang pukul 2.30 atau pukul 3. 5.30 petang, dia orang call saya balik. Atuk, si dia ni kena lagi. Dah dekat college ni, si dia ni kena lagi. Jadi pukul 5 petang tu saya, warden dengan ada seorang lagi staff membantu lah. Pukul 5 petang tu datang yang semalam, yang hari mula-mula, yang baju putih dengan panjang, apa, rambut panjang tu. Dia bagi tahu perut dia terbelah. Dia bagi tahu dalam keadaan nangis, perut dia terbelah. Dia sambil cakap, aku datang bukan nak marah, aku datang bukan nak kacau. Aku datang, aku nak bagi tahu dan aku nak minta tolong. Oi. Terapnya. Kau tak payah tanya kan? Tak payah tanya. Tak payah. Boleh tarik boleh. Kita pasal dia. Aku datang nak bagi tahu dan nak minta tolong. Kembalikan aku punya perut terbelah. Saya tanya kenapa terbelah. Sebab semalam waktu kau dengan kawan kau nak keluarkan aku terbelah, aku terpisah. Aku terpisah perut dia. Jadi hari ni aku datang, aku nak tuntut balik perut aku dengan badan aku yang untuk dicantum. Saya tanya Itu kenapa? disebabkan Yasin tu ke? Hari yang pertama tu kan dia nak keluar tak boleh. Jadi kita orang ni buat bacaan dengan perawat yang lagi seorang. Jadi dia terbelah, badan dia terbelah. Barulah dia keluar. Kalau tak, dia tak keluar masa hari Rabu tu. Jadi dia datang, dia minta tuntutan balik, sambungkan balik antara badan dengan kaki dia. Sebab anak dia menangis. Anak dia menangis nak cari makan. Dia menangis tengok keadaan mak dia cacat. Aku malu dengan anak aku, dia kata. Jadi dia minta kita pulangkan balik keadaan dia seperti asal. Dan dia pesan, dan dia bagi tahu
dekat luar pintu ni dah ada beratus dan berekor masuk, dah standby tunggu nak kacau Yang sedih tadi. yang tadi ni, yang semalam kena tu, hari ni dia kena lagi. Dia dah masuk dah standby kat sini. So dia dah pesan hati-hati, sekejap lagi makin banyak yang ada nak masuk. Dia keluar teruslah bermulanya, lepas seekor, lepas seekor, lepas satu. Dia punya masa mulanya kena rasuk tu 5:30 lebih sehingga dekat pukul 2 pagi. So lepas satu. Antara yang saya ingat lah, jenis-jenis yang masuk, apa tu, baju putih lengan rambut panjang cik pun tu lebih daripada 3. Yang gula-gula lebih juga daripada 3. Uish. Dengar. Allahumma salli Muhammad. Kan? Astagfirullahaladzim. Dia dengar Suara perempuan. Ya, betul. Lepas tu binatang sekejap. Dia marah. Lepas tu binatang bentuk ular. Bentuk Ular? bentuk apa tu? Ular? Belang. Jangan sebut Belang? tu. Belang. Kat sini? Yang belang Jelma lah. yes. Ada 2 Jangan sebut pasal tu. Ada 2. Lepas tu nenek tua bungkuk pun ada 2. Satu dah masuk dan satu datang dari sini makan aku. Datang. Lepas tu yang menyerupai apa tu, macam beruk. Macam beruk. Dia masuk berbulu. Dia cerita, dia sendiri bagi tahu itu ada seekor, itu antara yang terkuat juga. Dan kat sini sebenarnya, contoh lingkungan kawasan sini lebih kurang 100 meter ke 100 meter persegi ada satu ketua. 100 meter sini ke 100 meter sana dia ada ketua. Okey, lepas tu the last sekali lebih kurang pukul 1 lebih dekat pukul 2. Nombor 1 sana. Nombor 1 sini. Kalau dalam Malaysia kita panggil nombor 1 lah kan. Agung lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, Ketua dia nak kat sini. Nombor 1. Kat sini ada besar. Kalau sana tak silap saya dekat 1 kilo juga. 1 kilo persegi. Keliling. So nombor 1 punya. Dia nombor 1. Dia marah. Dia terus cekik. Si Pula ni dia marah. Kau dah bakar semua anak-anak aku. Kau dah hancurkan semua penduduk kat tempat sini. Kenapa kau buat macam ni? Sedangkan tapak kau dah ada. Saya cakap dengan dia lah, seperti biasa kita cakap dah normal lah. Surau tu tak muat. Tapak sini untuk dikongsi. Dia marah. Dia cakap, aku kenal kau. Aku kenal kawan-kawan kau. Aku kenal keluarga kau. Aku dendam dengan kau. Kau tunggu hari kau. Dia cakap macam tu. Dia cekik ni terus ni. Memang saya baca ayat Quran, dia ikut. Oh, dia ikut. Ayatul Kursi saya baca dia ikut. Saya baca ayat Kursi dia ikut. Oh, kasar juga dia. Ya, dia pun dulu Islam juga kan. Jadinya saya pun mati akal, penat. Sampai kita ada rasa lah macam rasa nak give up. Jadi ya Allah, bantu aku ya Allah, ilhamkan kepada aku sesuatu untuk aku tunduk dan lemahkan je ni. Alhamdulillah Allah bantu dengan selawat. Selawat tangan dia tu terus terkulai, terpotong. Kan tadi cekik kan, terus terkulai, terpotong. Lepas tu dia cakap apa? Wah, pandai kau kan. Dia cakap, pandai kau cari titik kelemahan aku. Kita cuma ikhtiar kan. Apa, terkulai tangan dia, kiri dan kanan. Dia cakap, aku dendam dengan kau semua. Aku dendam, dia cakap. Jadi Alhamdulillah Allah mudahkan, Allah bantu saya, Allah bantu tim-tim saya. Hei. So, kenangan saya Dengan suara dengan kat sini. Aish. Korang dekat Facebook Meremang. apa tak? Jadi memang saya ada sejarah saya sendiri. Dan sehingga sekarang, kalau bila mana saya jejak ke sini, macam kalau saya kongsi dengan Gegat lah, ibaratnya dia punya rasa dan feel dia macam mana tau. Kalau kita pergi stadium tanpa ada apa-apa perlawanan, stadium yang penuh stadium yang penuh dengan penonton, apa aura dia? Kita rasa aura dia kan. So kita duduk tengah padang tanpa ada aktiviti, hanya kita saja. Suara dia. Ibaratnya kita menjadi perhatian dah. Betul. So macam itulah rasa dia.
Kalau setiap kali saya datang ke sini sehingga sekarang. Itu je lah. Memang kuat lah. Rasa panas dia. Sekarang dah rasa. Seolah-olah dia marah. Saya cerita kenangan dan sejarah dia. Ketua dia tu bentuk macam mana tuan? Dia ketua tu lelaki. Lelaki besar. Macam berpakaian kemas lah. Dia nak bagi tahu yang dia ni seorang ketua. Okay. Memang besar. Memang ganas, keras. So dia punya kawasan ni memang besar. Mula-mula tu dah masuk setiap kawasan ni satu. Masuk kawasan sana satu. Kawasan sana satu. Ketua by ketua by ketua. Dan ending dia adalah ketua paling besar kat sini. Dalam contoh kalau sini dia punya keluasan lebih kurang 1 kilo. So dia punya nombor 1 dia satu dah masuk. Tuan, tanya sikit. Kalau tuan tarik kat sini, kita buka kat sini, tuan balik base, adakah daripada base tuan boleh tolong tutupkan balik ke? Ataupun tuan kena masuk dalam juga? Kat sini saya kena depan. Kena berdepan? Sebab sini ada yang, maaf kat sini ada yang degil-degil, nakal. Sebab dia kurang bagi kerjasama. Ada yang faham, ada yang kenal. Cumanya saya dapat rasa yang ada yang ambil kesempatan juga. Ibaratnya dia nak tunjuk juga yang dia ni pun ada kuasa dan dia nakal. Dia berkuasa lah kan? Dia betul, dia berkuasa. Okay, so kalau katakan 47 lagi nak tarik, kalau katakan nak tu, saya tak boleh je daripada jauh, tapi saya tak confident pada saya untuk kat sini. Saya nak berdepan. Okey, faham? Boleh. Tuan boleh buat dulu, tuan pergi belakang. Boleh. Tuan nak ditunjukkan ke atau tak payah? Tak payah tunjuk. Okey. Okey, tuan minta tak mau tunjuk geng Mau tunjuk lah guys. Udah tu kan, dah tunjuk banyak kan tadi kan? Banyak kan? Wah, kemahin kau orang. Basep aku tak sama. Malung baik Malung. InsyaAllah. Segala bagai. Doakan ramai-ramai geng. Kita minta tuan untuk memudahkan kerja kita malam ni. InsyaAllah kalau ada kita punya dipermudahkan urusan untuk nampak apa-apalah, insyaAllah. Oi, apa itu? Punya apa tu? Dah ada bunyi kan tadi? Start tuan cerita tadi dah ada bunyi. Okey, kejap. Kemahin kita tunjuk. Orang ya. Lega obat tambah dia. Lega untuk gerakkan. Laju fit komen. Ya. Lama tadi aku keluar dulu. Okey Kak Julie keluar dulu, kejap lagi masuk balik. 2 minit. Donat ramai-ramai. 3 minit. Seorang satu donat, Jap. seorang dua donat. Jap, Wan, boy. Slow sikit bagi dia fokus Mantap. Macam apa? Kenapa tu? Selamat terima kasih geng. Donat. Let's go. Ada dia memang ada. Dia menjerit ni. Bawa tu ada. Ingat dulu lah. Tuan Ujun. Geng, dosa jalan geng, dosa jalan. Dosa jalan, jangan stop. Get ready Cap. Ni, kalau tuan nak buka ni, InsyaAllah teruk. InsyaAllah teruk. Aku dah menggambar ni. Sis Niko, terima kasih. Tenang bahagia, thank you so much. 18 sihat lagi, 18 sihat. Thank you so much.
Tuan, tadi dalam banyak-banyak tadi tuan tanya tajam siku tuan. Korang teringin ke nak kena? Ha? Teringin? Dalam banyak-banyak benda siku tuan ni orang tegur. Yang lain semua okey dia. Okey, semua okey. Siku. Semua benda Tajam je siku. Dekat sama kan? Ha, tajam siku. Siku juga yang tengok. Tapi dia orang beritahu tadi tuan, dalam ni saya punya badan dengan tuan hampir sama. Dia cakap hampir sama. Kenapa tuan gelak? Macam tak support je. Betul. Pada orang tak percaya tu saya gelak. Dia pun cakap sama aku juga. Yang bab jari tu. Sama. Bab jari sama itu. Tapi yang dia cakap sama tadi, lengannya sama dengan betisku. Sama besar. Dia dah. Dah, Dia dah. Okey, tak. Let's go. Bagi dah ni. kat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Tuan pun gelak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan nak jaga hati korang je. Tanya. Ada dia cakap tahu kan? Ha? Tak ada. Takut untuk ni. Takut ada yang tahu kan? Oh, tak ada. Tuan tak beritahu. Okey. Tak betul. Tuan, terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Thank you Jadi so apa much. tuan pergi kat Okey lah. Kalau okey Tuan nak balik terus kalau ke? okey. Tak. Call dia. Ha. Tuan nak balik ke? Ke balik base? Balik rumah. Balik rumah okey tuan. Oh, boleh. Baik kalau saya dah balik. Oh, okey. Alright. Kalau tuan ni saya kacau lah. Saya call. Ni tuan nak Terima kasih tuan. dia dah buka dia balik pula geng. Dengan tuan ada operasi. Tak apa. tu. Ha? Dengan tuan ada operasi. Bukan. Ada kerja dengan ni yang angkat. Ni Riz kita punya masih. ada baru ni squad elite. Mana kamu baiknya? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tu. Tuan, terima kasih banyak tuan eh. Baik. Terima kasih tuan. Thank you so much. Oh. Kau jangan buat apa-apa kat tuan tau. Kat. Baik tuan. Kau jangan buat apa-apa tau. Kau jangan buat apa-apa kat tuan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kan mudah sikit tu. Okey. Donat gerakkan. Tak buka tadi. Fokus geng. Dah buka Fokus. seram pula. Itulah pasal. Tengah-tengah berbual tuan cerita tentang kisah dia, pengalaman dia kat sini, ada 2-3 suara menjerit geng. Seakan-akan suara perempuan dan ada juga macam suara anak-anak kecil. Saya dengar dan saya harap korang pun dengar. Sebab benda tu tak boleh diulang tu. Sebab tadi saya nampak banyak komen menggelisat tengok bodan apa tu tuan punya bicep. Dengar, okey, dengar bagus. Dengar sikit. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Iti behave. Oh, Iti behave. Iti pustas tadi. Berempat je Fik. Ya betul. Kak Nolis. Mak Faib kau salam. Oreo gelak je. Gelak angin tu. Kalau he macam tu gelak angin tu Oreo. Siapa Fik? Korang Apa tu? Kalung tak. Kalung tadi pun pustas juga. Sama dengan Iti. Kalung tak. Wih. Ai rasa. Kak Nolis terima kasih. Dah rasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Butterfly terima kasih. Donat jangan berhenti geng. Allahumma salli ala Rasulillah terima kasih. Wih, panas weh. No guys, semangat guys. Bang, kau tak rasa panas ke boy? Panas ya, lagi panas ya, tak bergerak. Ha? Semangat guys. Belah kiri ni. Belah kiri. Saya punya daripada belah kiri lah. Kak Nolis, Riz terima kasih geng. Yang saya nampak donat ni banyak Riz lah geng. Come on lah ramai-ramai geng. Bagilah saya fokus geng. Sekarang ni mata panas. Belah kiri saya bahagian dada panas. Dada sampai ke apa ni nama dia? Lengan kiri. Kikat Suri terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
tangan saya lenguh ni. Lenguh tangan. Weh. Alhamdulillah ya Allah. Amin, terima kasih. Syazatul, Shima, terima kasih. Tarik Fik buang. Banyak ni kak. Mata kiri, pergelangan tangan belah kanan. Dalam kurang 24 jam hempaskan 2M. Sekarang baru 35.3. Adia, terima kasih. Malam ni lagi 25. Kak Nulis, thank you. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Woi, ini bahaya ni. Sis Niko, thank you so much. Kaya terus. Sihat, tenang, bahagia, ya Allah. Kesian spider kecil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha. Kita menuju ke ni. Kita menuju ke mana tu? Kenapa aku rasa macam saya rasa ada macam ada benda tepi saya punya jalan. Riz series. Terima kasih. Siut dah. Waalaikumsalam. Sweetie, terima kasih. Masih baik body clock dah biasa bangun pukul 2. Memang tadi tertidur ke sis Niko? Mantap lah sis. Bangun masuk live. Ya, Kak Juli. Di mata. Di mata. Sekejap. Waalaikumsalam, Pelangi. Kabus. Tak apa, santai-santai. Boleh. Dengar, ada macam suara. Kabus tebal. Kabus. Allahumma salli. Allah. Kau panggil aku kan? Tak ada. Tak ada? Aku sini. Tak ada. Tak ada. Ini bukan pas dekat Sabdang kan. Bukan pas dekat Sabdang ni sekarang ni. Terima kasih Riz. Kapten cakap saya panggil dia. Tak ada kan? Ke saya lupa saya panggil dia? Tak ada lah. Allahumma salli. Tak ada panggil. Tak ada, saya tak panggil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa dia punya vibe menyakitkan ni, geng? Ini bukanlah vibe seram ni. Ini vibe menyakitkan ni. Siapa ada yang pening kepala tak kat rumah? Berat-berat badan ke? Kebun getah saya kau pergi ni. Abang ada kebun getah ke, Walid? Ada kebun getah? Ada nampak macam pokok getah ke ni bang? Ada nampak macam pokok getah ke? Pokok getah. Jadah pokok getah ni. Sabar baba. Sakit kucing. Sengal badan, geng. Okey, cuba untuk baca selawat macam Tuan cakap tadi, selawat. Kalau tak boleh juga keluar live lah, geng. Lepas tu nanti dah okey sikit masuk balik. Macam mana?
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lokasi baru ke ni? Tak, lokasi yang jarang saya pergi sebab ni kat Melaka. Tuan sendiri walaupun dia backup kita untuk pergi ke sini, tapi dia sendiri tak bagi beritahu dekat mana tempat ni. Tuan sendiri suruh sembunyikan, suruh rahsiakan. Riz, terima kasih Riz. Jadi saya kena rahsiakan lah. Dia ada bunyi tau geng, tapi saya tak pasti sebab sekarang ni bunyi kereta kuat. Malam minggu, malam ni, malam Sabtu kan. Apa depan tu? Ni, pokok-pokok. Ada, cuma saya tak pasti adakah itu bunyi apa, saya tak pasti. Biasanya celah ni. Yang tu apa? Hei! Kejap. Tadi, apa tadi? Putih tadi? Putih tadi apa? Saya pun nak cakap kalau celah-celah lagi ni biasanya kan, saya pun main teka je, bukan mata tajam ke pun. Macam ada daun, bukan daun. Ni depan ni daun tadi tu. Sulaiman. Dia berkabus geng, tapi bukan tak. Macam mana cakap okey. Tadi kalau korang fokus dekat tengah-tengah tu, dia ada macam color putih geng. Tadi. Sekarang kosong, gelap. Pokok belakang tu bergerak Tak. Bergerak ke? Weh. Bukan, tu suara ni. Suara kapten. Weh. Ini dengar. Zara, terima kasih. Tu. Dengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Dah sampai pondok punya. Assalamualaikum. Mak, kenapa nampak seram ni? Kejap. Saya nak nampakkan lagi seram. Kenapa tiba-tiba malam ni pondok nampak seram gila ni? Ni saya pakai lampu hijau plus lampu putih, nampakkan lagi seram. La ilaha illallah. Terima kasih Kak Nolis, terima kasih. Kak Nolis, thank you Kak Nolis. Donat jangan berhenti geng. Tadi ada satu suara yang datang daripada pondok ni geng. Assalamualaikum, siapa kalian? Lila kau salah. Woi. Jangan. Sini banyak ni. Banyak ular sini. Jaga. Kak Izan kau salam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Stay situ bro, stay situ. Santai bro. Assalamualaikum. Dengar tak? Ada step halus. Bro. Tadi siapa yang bersuara kau ke? Kau ke? Tempat yang kena tarik tu kan? Assalamualaikum. Woi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Dengar tak? Jelas kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penjelaskan lagi ya Maksyurajin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 7 tahun terkejut tengah. Jangan bagi dia tengok tau. Bukan ini bukan main. Pasal ada seorang viewers kita dulu yang anaknya masa dia tinggal phone, dia pergi toilet, anak dia tersambung tengok saya punya live explore. Malam tu dia kesurupan sampai ustaz datang rumah. Serius. Allah masuk Muhammad. Oi. Dari atas bunyi tu. Allah masuk Muhammad. Perjelaskan lagi ya Maksyurajin. La ilaha illallah Rasulullah. Sekejap macam ada kejap tadi mengendap ke pokok tadi Mengendap ke pokok tadi Dia macam bergerak. Mengendap ke pokok tadi? Tapi dia bergerak masalahnya. Perjelaskan lagi Maksyurajin. Thank you so much geng. Thank you Sul. Mengendap. Sakit belakang. Kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jin, kau telah dipanggil. Mari rapatkan aura kalian ya Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. La ilaha illallah. Sakit ada. Geng, yang mana yang sakit-sakit tu korang selawat. Baca apa yang korang pandai. Kabus tebal Kabus dah tebal, makin tebal ni. Dekat sini memang saya tak pasti disebabkan bunga-bunga yang jatuh ni ke bau wangi ataupun memang dekat sini bau wangi. Saya tak tahu. Kat sini memang bau wangi, bau bunga. Kan, ada bau wangi. Antara daun apa tu yang bunga-bunga ni ataupun memang wangi kat sini. Kat sini memang wangi geng. Dua kali saya datang sini wangi. Masa first saya datang tak ada wangi kat sini. Dua kali saya datang masih wangi macam ni. Kurang udara. Ketat. Dia Wan, macam penuh orang kat sini. kau sakit dada tak tadi? Aku sakit belah kiri tadi. Sekarang dah okey. Bukan 4 orang tu, macam penuh. Dengan mata sekali berat. La ilaha illallah. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Agar kau zahirkan dengan jelas, perlihatkan dengan jelas siapa wujud dirimu. Maju bang. Punch card izin. Okey. Nak maju macam mana lagi tak tahu. La ilaha illallah. Innahu min Sulaiman. Subhanallah. Allah. Muhammad Rasulullah. Siapa kau? Apa yang jatuh? Lagal. Apa yang berhasil ni? Wujudkan, perdengarkan, perbunyikan. Tak ada buah rangka kat sini. Dekat sini tempat yang berlaku medium tu Ayim dengan Lee. Belakang sana ada satu orang tua, dekat sini ada satu orang tua. Siapa ingat tu? Susah weh. Tuan Ojo nak buat tu hari susah gila. Belakang tu ada satu orang tua tengah tunggu Lee. Dekat sebelah sini ada satu orang tua tengah tunggu Ayim.
Dua-dua ni tak mau lepas. Tak mau lepas. Tak mau lepas dan tak mau bagi kerja sama pun. Aris terima kasih Aris. Gila weh. Gila. Innahum Sulaiman. Di tempat ni. Oi, dengar. Dia berbalik sana. Aku tadi dengar suara perempuan ni, boy. Tak, tu macam suara budak kecil yang tadi tu. Belah belakang kan? Ha. Wan. Oi. Tunjukkan diri kau. Sakit balik aku punya ni. Kejut siang aku. Tahu kan? Tengok tak ada apa? Oh. Allahumma salli ala Muhammad innahum Sulaiman. Innahum bismillahirrahmanirrahim. Sakit balik saya punya ni. La ilaha illallah. Kak Izan ada. Tadi baru masuk. Oi, ambil. Tuan cakap boleh guna map kat situ kan? Aku nanti tak boleh handle kan? Dia try main rasa dulu. Dia try main expert dulu. Galaxy tu tinggal satu lagi. Galaxy. Allahumma salli ala Muhammad. Geng, tap and share donat. Tap and share. Suzy terima kasih. Tap and share donat. Jangan lupa geng, donat tu jangan berhenti geng. Donat tu 30 koin je. 30 koin tu RM1.50 je geng. Ren! Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Kaki siap aku punya ni. Nenek tu ada lagi Ustaz. Ada lagi ya? Nenek tuan tu cakap. Nenek tu ada lagi kat sini. Okey, tadi memang suara nenek tadi. Ada? Ada. Kami dua dengar. Ni, tanya ni. Terkejut aku. Dekat sini. Maknanya tuan, nenek tu bukan yang Gua Gelangi punya. Maknanya sini punya lah. Nenek yang dulu tu maknanya bukan Gua Gelangi punya lah. Maknanya memang sini punya lah. Dekat sini wangi je. Okey, faham. Tapi ni daun ni bunga dia daripada pokok mana Wow. Itu dari atas bila bunyi dia tu astagfirullahalazim. Allahu akbar. Betul ni. Makin kuat tau. Allah. Allah. Dia macam ramai kawan kan? Kanan ni macam ada benda lain. Macam ramai. Dia rasa macam padat sangat laluan. Macam ramai. Oi, ya Allah. Kejap, geng, saya punya belah ni. Saya cakap ni belah ni. Lengoh gila rasanya. Belah kiri ni. Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak ada lagi hitam tu, betul lah. Tak ada lagi hitam tu. Ada lagi hitam. Saya cukup baik. Riz, terima kasih Riz. Hilang lah. Geng. Aduh, Donat. hilang lagi. Donat. Syah, terima kasih. Dengar. Hai, dia hilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapten, apa hitam tadi?
belakang kau. Hui. Dia macam belakang kepala kau. Kau okey tak? Sekarang tak ada. Kau okey tak? Wow. Woi. Tak payahlah layan. Tadi lagi. Itu aku di belakang tadi. Kopi depan je. Jangan boy. Nak dengar aku. Santai. Tak okey, tak okey. Santai. Dan kita mensantai begini. Santai. Dia dah main emosi dah. Santai. Tak, tadi aku nampak ada hitam belakang dia, boy. Kapten. Santai, santai. Ada hitam belakang dia. Pening kepala, weh, dengar. Pening kepala dengar, weh. Kau salah, Cik. Layan, aku cakap. Kopi depan. Boy, Boy. santai. Cakap tak payah layan lah. Aku elok yang lain kau tadi kan. Di depan je lah. Riz, terima kasih, Riz. Santai. Kau ini, ngintip barang kau je. Santai. Boy, Apa kau cakap? Kau cakap apa? boy. Kau cakap apa? Boy, dia tengah tak okey tu, boy. Kau okey tak? Tak, kau okey tak? Aku okey. Cuma okey, santai, boy. aku cakap elok sudah cakap dengan dia. Ya. Aku cakap elok. Kau macam tak tahu pula, boy. Tak, kau daripada tadi si Mel, Hmm. aku masuk dalam benda begini, dia lagi satu aku jaga. Santai, boy, santai. Maksudnya berapa stabil ni? Kau buat hal gini. Boy, kawal. Sebab dia seorang dengar bisik tu. Daripada tadi si Mel pun sama kena begini, kau pun lagi satu kali. Aduh, aku tu bertahan ni. Kawal, boy. Santai. Sebab dia dengar kat telinga dia seorang, jadi dia rasa terganggu lah. Dia dengar apa? Aku cakap Dia elok. dengar benda berbisik. Bukan yang menjerit tu tau. Dia dengar berbisik daripada tadi. Sampai tadi dia bercakap aku ada lagi. Cakap dengan dia. Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, tapi Kapten, santai je. Boleh. Santai je, Kapten. Sebab memang apa yang Bos Wan rasa macam keliling ni ada kan. Selepas dibuka tadi, memang rasa full, geng. Tak kosong, geng. Dekat sini. Rasa macam full. Jadi, terima kasih. Setakat ni kita baru dengar bunyi-bunyi suara seperti nenek dekat sana dan juga menjerit seperti suara perempuan. Itu jeritan tu daripada tadilah masa tuan tengah bagi penerangan pun ataupun cerita tentang tempat ni yang dia pernah alami, dah start bunyi tu. Memang kat sini wangi lah, geng. Saya tak tahu lah pasal pokok ni ke apa. Boy, kau nak balik? Boy. Tak. Saya memang... Dia boleh terang lagi. Saya memang kelamkan. Tak cukup terang ke? Oi, jauhnya. Cap! Riz, terima kasih, geng. Let's go. Semangat semua. Donat. Cap!
Ada benda putih tadi. Saya tak perasan. Geng, donat. Let's go. Jangan berhenti, geng. Cap. Okay tak? Ha? Hui! Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kejap, kerawai banyak. Tiba-tiba banyak gila ni kerawai. Kerawai banyak. Saya kena gelapkan kejap, geng. Kerawai banyak. Woi, kenapa kau? Siapa? Cap. Okey tak? Jangan lain suara tu. Jangan lain. Aku pun dengar ni. Kenapa macam berpecah? Tak. Kita nak redakan keadaan. Santai. La ilaha illallah. Tak boleh tegang-tegang lah. Kerawai kat sini banyak pula. Cap, jangan jauh dulu, Cap. Lihat dulu. Allahumma selamat. Saya tak dengar dia cakap apa, geng. Tapi yang saya dengar seakan-akan suara nenek tua. Assalamualaikum, berjelaskan lagi. Siapa pun kalian? Dia suka bila berpecah pada muka dia cakap. Aduh, sakit. Oi, kejap ni. Saya punya belah kiri ni. Lenguh gila ni. Kerawai. Allah. Kejap. Kejap, tangan aku lenguh. Dengar tak? Oi. Aduh lah. Kau lepas pergi urut tau petang tadi. Sekejap yang kerawai banyak ni. Angin? Angin ke hujan ni? Angin ke hujan? Hujan ni? Hujan dah? Hujan? Hujan? Hei? Oi, tadi elok tak penuh kau? Allahu Akbar, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Innahu Sulaiman. Melaka hujan ke tempat lain? Melaka tempat lain hujan ke? Kau tahu nak tahu tempat lain hujan tak? Melaka. Tak hujan, sini je. Mumbai clear. Bukit Katin hujan. Memang dekat lah kalau Bukit Katin. Jasin hujan. Dekat. Jaga power bank je. Tak hujan. Mumbai. Mana ni? Hujan ni. Cap, kita rapat dengan orang dulu, Cap. Kita rapat dulu dengan orang. Banyak siap. Hujan separuh jalan dalam ni saja, bang. Ha? Ini sekarang kita dengar hujan. Tapi disebabkan pokok ni menghalang. Sebab tu korang tak nampak hujan rintik tu. Rasa tak best sebab tadi ada upacara penarikan daripada Tuan. Sebab tu korang pun rasa, mungkin korang pun rasa aura yang sama yang kita orang rasa dekat sini kan. Masuk sini orang ni. Nampak hujan. Okay, hujan geng. Hujan. Wan.
Boy. Okey tak? Oi, aku ni sakit weh. Kep belakang. Kep ada. Kep ada. Okey boy. Ha? Kosong ada panut. Bismillah. Assalamualaikum. Betul Fiq? Tak apa. Okey je geng. Dekat ujung sini. Sekarang ni korang gerakkan donat kita geng. Tak bergerak tu. Tak bergerak. Let's go. Assalamualaikum. Boy, ada dengar suara tak di sini? Dekat sini ada tak dengar suara? Dekat sini ada dengar suara tak, Nenek? Ha? Kenapa boy tak dengar saya dengar Aku dekat sini dekat tadi. Kenapa boy tak dengar saya dengar? Kek pun dengar. Nampak benda putih tadi sana. Ha? Ain, terima kasih Ain. Go geng, let's go. Jangan berhenti geng. Ramai yang berlepas kad, ya. Let's go geng. Hujan ni, hutan ni sebelah rumah. Hujan ni kat sebelah rumah je. Wait, lebat tak? Lebat ke? Masalah, terima kasih. Agak hujan rahmat ya turun. Amin. Terima kasih Linda. Boleh kat sini tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, let's go. Kita punya donat. Slow ni geng. Slow ni. Donat slow. Belun tu ada lagi 3. Jolly the Joy Bean tu ada lagi 2 lagi. Go geng. Assalamualaikum. Gelap tak geng? Hati-hati arah jam 8 ya. Tak ada. Riz, terima kasih Riz. Tak ada, itu pokok geng. Oi! Allahumma salli. Ui, terkejut. La ilaha illallah. Assalamualaikum, siapa kalian? Ha? Wan, belakang kau nampak mata. Sumpah korang nampak tadi mata. Aduh, aku nampak siap tadi. Sis Niko, terima kasih. Thank you Sis Niko. Sis Niko, thank you so much. Kenapa? Hujan? Aduh. Sekejap, aku salam. Sekejap, kita push tas siap ni. Okey boy. Okey.